Aku dah lama dah saving untuk beli mikrofon HoloLens ni. Saiz satu jari aku je. Dia guna magnet sahaja. Dia ada dua jenis connector terus, Type C dengan Lightning. Ni dia bagi sekali dengan dead cat dan cable charging. Dekat connector ni pun ada charging port. Jadi kalau korang tengah live, korang tak payah risau kalau bateri phone korang habis. Masa tengah menggunakan mic pun tak ada masalah, boleh charge sambil guna mic. Korang boleh dengar ada bunyi kereta lah, bunyi angin lah, bunyi air lah, macam-macam bunyi kan. So sekarang ni aku nak turn on ANC. Clear tak? Suara dia tak pecah langsung. Dan even kalau aku jauh-jauh ni pun still boleh dengar suara aku clear. Kalau warna biru maksudnya noise cancellation dia off. Tapi kalau warna hijau, tekan sekali dan dia bertukar jadi hijau, itu maksudnya ANC dia on. Korang dah record video dan korang nak replay balik footage, korang tak payah nak cabut connector. Content creator friendly, butang senang nak manage. Dekat connector nampak jelas dah sama ada ke mikrofon mute, ANC on ke off. Dan paling aku suka quality dia, sebab HoloLens ni bukan brand yang cikai-cikai. Noise cancellation dia tak pecah, tak macam robot. Jadi untuk content creator, kalau korang nak upgrade korang punya quality video, terutamanya dekat bahagian sound, boleh keluarkan bajet lebih sedikit je untuk mikrofon HoloLens. Pergi check out dekat back bawah, tengok kalau korang nampak ada promo, grab terus.